Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membentangkan laporan inovasi yang saya cipta yang dinamakan MatBoss, merevolusi pembelajaran tata bahasa. Inovasi ini bukan sekadar aplikasi, tetapi merupakan sebuah ekosistem interaktif yang direka khusus untuk mentransformasi kekeliruan penggunaan dari dan daripada dalam kalangan murid. Mari kita mulakan pengembaraan digital ini. Baiklah, kita mulakan dengan rasional inovasi ini, iaitu pernyataan masalah. Mengapakah MatBoss ini dibangunkan? Isu utamanya adalah kekeliruan kritikal dan berterusan dalam kalangan murid semasa membezakan penggunaan kata sendinama dari dan daripada. Pendekatan buku teks yang statik dan kaedah hafalan tradisional menyebabkan murid cepat bosan, hilang fokus dan akhirnya kerap melakukan kesilapan yang sama dalam penulisan ayat. Jadi, berdasarkan masalah tersebut, saya telah merangka objektif yang sangat jelas. Pertama, saya mahu merungkaikan kekeliruan ini dengan menyediakan satu formula visual yang konkret dan mudah diingat. Kedua, saya berhasrat untuk mengubah persekitaran pembelajaran daripada yang pasif kepada sebuah ekosistem yang interaktif, menyeronokkan dan selari dengan kecenderungan gaya belajar murid generasi alfa pada hari ini. Oleh sebab itu, saya telah memperkenalkan dan membangunkan inovasi platform digital MatBoss. Ia adalah singkatan formula matriks untuk penggunaan penguasaan tata bahasa. Jadi, inovasi ini dibangunkan sebagai satu ekosistem web atau aplikasi yang padat dengan elemen multimedia dan gamifikasi. Melalui MatBoss ini, dari dirumus untuk MAT, masa, arah, tempat, manakala daripada untuk BOS, bandingan orang sumber. Seterusnya, inovasi ini dilaksanakan melalui pendekatan pedagogi 3 fasa. Bermula dengan fasa hadam, di mana murid menonton video dan audio serta membaca nota untuk penerimaan kognitif. Kemudian, fasa amal, di mana murid akan mengasah kemahiran motor melalui aktiviti seret dan letak, drag and drop, dan kemahiran menulis mekanis salin semula. Dan akhir sekali, fasa kuasai, menyajikan gamifikasi seperti game ular dan lawan masa untuk menguji memori kelajuan pantas dan gerak balas refleks murid secara seronok dan mendebarkan. Sekarang mari kita teliti fasa demi fasa. Yang pertama, fasa hadam. Kita menolak nota yang panjang berjela. MatBoss menggunakan pendekatan bite size learning. Jadi, murid boleh menonton video YouTube dan mendengar lagu MatBoss untuk membina ingatan melalui muzik. Model ini juga fleksibel, boleh diubah suai mengikut tahap kognitif murid dari tahun 1 hingga tahun 6. Dan nota visual juga telah disediakan dalam bentuk minimalis tanpa teks yang berlebihan. Seterusnya, fasa 2, fasa amal. Di sini murid berubah daripada pemerhati pasif kepada peserta aktif. Melalui latihan 1 dan latihan 2 iaitu seret dan letak drag and drop, murid memanipulasi jawapan secara fizikal di skrin. Terdapat juga latihan salin ayat untuk mengukuhkan ejaan dan struktur ayat sekaligus membina memori otot yang kuat. Hebat kan? Dan yang terakhir, fasa kuasai. Apabila pembelajaran menjadi permainan, tekanan bertukar menjadi motivasi. Jadi, saya memperkenalkan permainan ular untuk meningkatkan fokus dan koordinasi serta permainan lawan masa. Ini menguji refleks otak murid untuk memproses jawapan secara automatik dalam keadaan yang mendebarkan tetapi menyeronokkan. Bagaimana pula dengan keberkesanannya? Mari kita lihat impak produk. Setakat ini,
Inovasi ini telah berjaya menarik minat luar biasa dengan rekod penglibatan aktif seramai 47 orang murid yang mendaftar. Impaknya amat positif. Murid mencatatkan peningkatan ketara dalam pemahaman dari dan daripada melalui skor permainan. Paling utama, inovasi ini telah berjaya mengembalikan tahap keyakinan murid dan mengurangkan tekanan kognitif ketika belajar bahasa Melayu. Dan melalui pemerhatian saya, inovasi ini memang berkesan kerana terdapat perbezaan yang ketara antara keputusan pra-ujian dan pasca ujian. Ada peningkatan. Yang menariknya, kita boleh tahu berapa murid yang telah menggunakan aplikasi ini dan markah murid tersimpan dalam Canva Code yang disediakan. Kalau dari sudut pengkomersialan inovasi, Mak Bos mempunyai potensi keboleh pasaran yang sangat luas. Memandangkan ia adalah platform berasaskan awan, cloud-based. Ia menawarkan konsep kos sifar, zero cost, bagi pelaksanaan di sekolah tanpa perlukan kertas atau bahan cetak. Sasaran pengkomersial ini, inovasi ini adalah memperluaskan akses ke seluruh negara dengan sasaran utama untuk diintegrasikan secara rasmi ke dalam portal Delima Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai alat bantu mengajar premium. Sebagai kesimpulan, melalui penghasilan Mak Bos sepanjang tempoh internship ini, saya belajar yang subjek tata bahasa boleh diubah menjadi sesuatu yang sangat seronok kalau kena dengan gayanya. Harapnya inovasi kecil ini mampu memberi manfaat yang besar kepada murid dan guru-guru. Sekian saja pembentangan laporan saya. Terima kasih.